Hai semua, selamat datang ke perkongsian kita kali ini. Hari ini kita nak sembang pasal satu perkara yang betul-betul membentuk persekitaran, geografi, malah nadi ekonomi negara kita. Yap, kita nak kupas pasal cuaca dan iklim Malaysia yang sangat unik ni. Jom kita mula. Pernah tak anda terfikir kenapa cuaca kat tempat kita ni asyik panas, membahang, lepas tu tiba-tiba je hujan lebat? Persoalan simple ni sebenarnya kunci untuk kita faham satu rantaian sebab dan akibat yang sangat menakjubkan. Iklim ni bukan sekadar cuaca harian yang kita rasa setiap hari tau. Ia ibarat enjin utama yang menggerakkan kehidupan kita. Okey, untuk sesi hari ini kita ada 4 fokus utama. Pertama, kita tengok iklim khatulistiwa. Kedua, kaitan iklim dengan ekonomi. Ketiga, kesan aktiviti manusia. Dan akhir sekali, kita sentuh sikit pasal fenomena cuaca ekstrim. Kita masuk bahagian pertama, iklim khatulistiwa. Jom kita fahamkan dulu asas cuaca kat Malaysia ni macam mana. Cuba tengok data cuaca ni. Benda yang paling menarik ialah konsistensinya. Purata suhu kita agak tinggi, sekitar 27 darjah Celsius, dan ini sekata je sepanjang tahun. Hujan pula, wah, memang lebat, melebihi 2,600 mm setahun. Walaupun ada sikit perbezaan suhu harian antara kawasan pantai dan pedalaman, tapi secara asasnya, kita memang sentiasa berada dalam cuaca yang panas dan lembap. Memang berpeluh lah kan? Sebenarnya, corak hujan kita ni banyak dipengaruhi oleh angin monsun yang bertukar ikut musim. Kita ada monsun timur laut dari awal November sampai Mac yang asalnya dari pedalaman benua Asia. Angin ni bawa hujan yang sangat lebat, terutamanya ke pantai timur Semenanjung, barat Sarawak dan Sabah. Tapi, bila masuk bulan Mei hingga September, kita ada monsun barat daya dari Australia pula. Yang ni bawa hujan sederhana je sebab awan tebal dia dah awal-awal lagi terhalang oleh rantaian gunung kat Sumatera tu. Sebab kita ni dikelilingi laut dan ada banyak kawasan berbukit, kita bukan je dapat hujan dari monsun, tapi juga hujan perolakan dan hujan bukit tempatan. Hasilnya, bekalan air kita memang melimpah ruah. Air hujan yang banyak inilah yang mengalir deras lalu membentuk sungai dan air terjun yang cantik-cantik macam yang anda selalu nampak masa pergi bercuti tu. Masuk ke bahagian kedua, iklim dan ekonomi. Kita tengok macam mana cuaca ni sebenarnya bertindak sebagai kuasa pemacu ekonomi negara. Ingat lagi tak jumlah hujan 2,600 mm yang kita sembang tadi? Bila curahan air hujan yang banyak ni turun kat kawasan tanah pamah atau dataran rendah yang luas, ia wujudkan sistem pengairan yang sangat cantik. Sebab itulah tanaman komersial yang bernilai tinggi macam padi, kelapa sawit, getah dan kukuh boleh hidup subur merata-rata. Tapi, ceritanya berbeza sikit kalau kita pergi ke kawasan tanah tinggi macam Kundasang kat Sabah atau Cameron Highlands. Kat sana, suhu secara semula jadi boleh turun sampai 18 darjah Celsius. Sejuk dan nyaman je kan? Suhu macam ni memang perfect untuk industri pertanian hawa sederhana macam penanaman teh, sayur-sayuran segar, bunga dan juga sangat sesuai untuk penternakan lembu tenusu. Selain tu, cuaca panas dan lembap ekstrim yang berterusan inilah yang menghidupkan hutan hujan tropikal kita. Hutan kita ni memegang status antara yang tertua di dunia tau. Ini secara langsung merancakkan industri pembalakan untuk kayu keras macam cengal dan meranti. Tapi, industri ni pun kena akur dengan cuaca. Bila tiba je musim hujan lebat atau monsun, diorang terpaksa berhenti operasi atas faktor logistik dan keselamatan. Boleh kata cuaca ni macam bos yang tentukan jadual kerja harian kita. Nelayan pantai timur contohnya tak boleh turun ke laut bila monsun timur laut melanda sebab ombak terlalu kuat dan bahaya. Masa ni dorang banyak fokus baiki jala je kat darat. Tapi bila cuaca panas terik, masa itulah sangat sesuai untuk industri ikan masin dan rancakan pelancongan rekreasi. Bayangkan bawa bot pusing-pusing sungai cuaca cerah, memang seronok. Okey, sekarang kita ke bahagian ketiga, kesan aktiviti manusia. Ibaratnya, harga sebuah kemajuan. Bila kita terlalu rancak membangun, alam semula jadi mula bagi respon yang agak membimbangkan. Kemajuan ini mengundang 4 kesan utama pada iklim kita. Pertama, kesan rumah hijau. Kedua, fenomena pulau haba kat kawasan bandar yang padat. Ketiga, insiden hujan asid. Dan keempat yang paling sinonim dengan kita, krisis jerebu. Benda paling kritikal yang kita kena faham ialah kesan rumah hijau ni. Secara mudahnya, fenomena ni berlaku bila suhu bumi naik mendadak sebab haba terperangkap dalam atmosfera. Memanglah secara semula jadi kita perlukan gas rumah hijau ni untuk panaskan bumi sikit. Tapi sekarang, jumlah gas ni dah terlampau tinggi. Ia seolah-olah mengunci haba dan mencetuskan pemanasan global yang makin teruk. Persoalannya, dari mana datang semua pelepasan gas ekstrem ni?
Kebanyakannya berpunca dari aktiviti kita sendiri, pembakaran bahan api kenderaan di jalan raya, asap dari loji industri dan yang paling ralat sekali pembakaran terbuka kat kawasan hutan. Semua ni lepaskan karbon dioksida secara melampau dan pada masa yang sama bawa pakej jerebu yang menyesakkan nafas. Benda ni jadi satu cycle pemusnah yang berpunca dari tangan manusia sendiri. Akhir sekali, bahagian keempat, fenomena cuaca ekstrim. Kita tengok anomali iklim di peringkat global. Kadang-kadang kitaran iklim rutin kita ni diganggu oleh dua fenomena cuaca yang agak ganas, El Nino dan La Nina. Cara nak ingat dorang ni senang je, guna je maksud asal dari bahasa Sepanyol. El Nino ni maksudnya anak lelaki yang datang bawa kemarau panjang, manakala La Nina pula si anak gadis bawa hujan lebat tanpa henti yang berpotensi sebabkan banjir besar. Bila datang je El Nino ni, sistem cuaca normal kita akan terjejas. Secara logiknya, angin dari timur akan bawa awan hujan dari laut ke darat. Tapi El Nino ni buatkan tekanan udara berubah dan melemahkan angin tu secara total. Arah angin berubah dan tarik awan hujan tu menjauhi negara kita pergi ke hujung lautan Pasifik. Kesannya, suhu domestik kita melambung tinggi dan kita terpaksa hadapi gelombang haba dan kemarau yang parah. Tapi bila masuk je fasa La Nina, keadaannya terus terbalik. Suhu permukaan laut kat tengah dan timur lautan Pasifik tiba-tiba jatuh dan jadi luar biasa sejuk. Ini bertindak menjana kepulan awan yang sangat tebal, besar dan padat dengan air yang kemudiannya ditolak masuk merentasi lautan ke arah negara kita. Bila hujan lebat turun tanpa henti, sistem sungai kita tak mampu nak tampung air tu lagi, lantas mencetuskan malapetaka banjir. Jadi, daripada perkongsian kita hari ini, kita dapat lihat betapa rapatnya kelangsungan hidup dan ekonomi kita ni bergantung pada iklim yang stabil. Tapi dengan bumi yang kian memanas dan cuaca ekstrim yang makin kerap singgahkan negara kita kena sungguh-sungguh tanya diri sendiri, adakah infrastruktur kita dan persediaan mental kita dah betul-betul bersedia nak hadapi era perubahan iklim ni? Sesuatu yang kita patut fikir-fikirkan bersama. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan jumpa lagi dalam penerangan seterusnya.